Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Okey, 375 asas 8. So, kita nak tukar dia kepada asas 10. Kepada asas 10 kat sini. So, asas 8 mudah saja. 375. So, asas 8. Biasakan buat table macam ni. 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Okey, dan kita tekan kalkulator lah. Okey, 3 darab dengan 8 kuasa 2. Okey, so tekan sama dengan. So, kita akan dapat 192. 192 tambah. Okey, 8 kuasa 1, 8 Okey, 7 darab 8. So, tekan kalkulator sahaja pelajar. Kalau tak confident, tekan kalkulator. Okey, so kita akan dapat 56. Okey, tambah 8 kuasa 0 ialah 1. 1 darab 5. 5 dan just kita tambah saja kita tambah. Okey, cikgu buat 192 tambah dengan 56 tambah dengan 5. Okey, pelajar akan dapat 253. So 253 asas 10. Soalan ni dia tulis 2W3 asas 10. Soalan ni nak cari W. W dia ialah 5. Sangat mudah soalan ni. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan yang kedua. Pelajar 1 menunjukkan satu nombor dalam asas 4. Okey, nyatakan nombor seterusnya dalam asas yang sama selepas nombor yang ditunjukkan. Okey, so kita nak sambung nombor dia, nombor seterusnya. Yang ni kita fikir logik lah. Kita fikir logik. Nombor seterusnya selepas ni. Kalau cikgu tulis nombor 1, 2, 2. Ni nombor sebelum dia. Lepas tu nombor yang kita ada. 1, 2, 3. Asas 4. Ni nombor yang kita ada ni. Yang ni. Ni nombor yang ni. So ni nombor sebelum. Lepas tu. Yang ni bukanlah. Sebab sebelum. 124 boleh tak? 124 asas 4 ni confirm nombor ni salah. Asas 4 tak boleh ada 4. So nombor seterusnya dari segi logiknya 130. Yang ni lah. Dari segi logiknya lah. Okey, settle soalan yang kedua. Okey, cikgu pergi pada soalan yang ketiga. Tentukan nilai K. Cikgu suka kalau soalan macam ni kita boleh tekan kalkulator teruslah. Ataupun pelajar boleh selesai manual. Okey, kita selesai secara manual lah. Tekan kalkulator boleh kalau ada satu pun boleh ubah. Okey, 8. 8 ni 2 kuasa. 2 kuasa berapa ni? 2 kuasa 4 lah. 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 4, 16. 2 kuasa 5. Okey, 2 kuasa 5. Okey, ialah 32 lah. K macam ni. Sama dengan. Okey, seterusnya 2 kuasa berapa dapat? 64. Belajar just tekan kalkulator je pelajar. 2 kuasa berapa? Contoh 2 kuasa 6. Okey, so 64. So 2 kuasa 6. Okey, lepas tu K tolak 3. So cikgu nak potong yang ni cikgu nak potong yang ni. So yang tinggal 5K sama dengan 6 darab K. 6K. 6 darab negatif 3 negatif 18. So yang ni buat pergi sebelah lah. So 5K tolak 6K sama dengan negatif 18. So 5K tolak 6K. So negatif K. Negatif 18. So just potong je negatif So K dia ialah 18. Sangat mudah soalan ni. Okey. Okey, soalan yang keempat. Okey, yang ni cikgu suka pelajar bila kita nak selesaikan soalan macam ni, make sure kita selesaikan yang nombor dulu. Okey, yang nombor dulu. So yang ni contoh M kuasa 4 ni. Kita tinggal dulu M kuasa 4. Cikgu nak selesai nombor dulu. Kita ada macam ni. 16 M kuasa 8 1/4. So cikgu nak selesai nombor dulu. 16 1/4. Maksudnya 16 kuasa
1/4. Cikgu nak selesai yang ni dulu. Okey. Maksudnya 16 ni kita tahu. 16 ni ialah 2 kuasa 4. So 1/4. So yang ni kita potong. Kita potong. So yang tinggal 2. Maksudnya M kuasa 4 darab dengan 2. Okey. M ni 8 kuasa 1/4. 8 darab 1, 8. Bahagi 4 dapat 2. So dekat sini yang kita tinggal M2. Okey. Per dengan N negatif 3. Okey. So kat sini kita dah tahu. Okey. Sebab kita tinggal 2 je ni. So jawapan dia sama ada A atau B lah. A atau B. So yang ni kita potong buang. Okey. Kita tahu bila darab dia akan jadi tambah. Maksudnya 2 ni kita letak kat depan. So 2 kuasa M. 2 kuasa M. So kat sini 4. So kalau darab akan jadi tambah 2. Okey. Bahagi dengan N negatif 3. So kita akan dapat 2M tambah 2. So akan dapat 6. So kita akan dapat 2M kuasa 6. So mana 2M kuasa 6 ialah yang ni lah. Sebab N negatif 3 buat naik atas akan jadi N3. So jawapan dia ialah B. Sangat mudah soalan ni. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima ni diskaun ni. Dalam satu karnival jualan, Ellie memilih selai baju dari rak yang menawarkan X% diskaun. So kita tak tahu X% diskaun. So harga asal baju ialah RM85. Okey, apabila Ellie mengimbas kod harga baju itu, pengimbas menunjukkan harga RM57.80 setelah potongan X%. Okey, sekarang ni kita nak cari berapa diskaun dia. Sebab harga asal dia 85. So dia dapat diskaun dia akan jadi 57.80. Soalan ni nak tanya berapa peratus dia. Diskaun dia. Okey, cikgu suka kalau diskaun macam ni maksudnya 85 harga asal ni darab dengan X/100, peratus dia sama dengan 57.80. Kita senang kita kira macam ni Maksudnya 85 buat pergi sebelah lah. So X/100 sama dengan 57.80 bahagi dengan 85. So kita just tekan kalkulator sajalah. Okey, 57.80. Okey, so bahagi dengan 85%. 85 lah. So kita akan dapat 0.6. Maksudnya X/100 sama dengan 0.68. So just darab je lah. X tu 68% lah. 68%. Okey, so sekarang ni jawapan dia C lah. Maksudnya 100 tolak dengan 68%. Okey, so kita akan dapat diskaun 32%. Sangat mudah ya ni. Okey, seterusnya soalan yang ke-6. Okey, antara berikut yang manakah merupakan poligon segata? Okey, poligon segata kalau segi 4 tepat dia macam ni ni segi 4 tepat. So dia tak sekata lah. Kiri kanan tak sama Okey, segi 4 selari. So kalau segi 4 selari pun tak sama juga. Okey, jadi jawapan dia segi 3 sama sisi. Sama sisi baru kita kata dia poligon sekata. Segi 3 bersudut tegak tak sekata bersudut tegak dia macam ni. Ni bersudut tegak. Sorry bersudut tegak. Okey, seterusnya soalan yang ke-7. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-7 Soalan yang ke-7. Sebuah poligon mempunyai sudut pedalaman. Okey, 1080. Berapa bilangan sisi? So bilangan sisi biasanya kita guna untuk cari sudut pedalaman N tolak 2. Okey, darab dengan 180 lah. So, N tolak 2 darab dengan 180. Kita nak cari sudut pedalaman. Tapi sekarang ni sudut pedalaman dah ada 1080. So, bolehlah cari bilangan sisi. So, N tolak 2.
sama dengan 180 bagi 11. 1080 bahagi 180. So, kita akan dapat N tolak 2 sama dengan 6. N sama dengan 2 bagi 11. So, 6 tambah 2 dapat 8. Ni 8. Okey, seterusnya soalan nombor 8. Soalan nombor 8 ni soalan bulatan pelajar. Soalan bulatan ni pelajar belajar dua je. Pelajar belajar luas, pi j kuasa 2 dan pelajar belajar lilitan bulatan. Lilitan 2 pi j. Dua formula je. Okey, rajah 2 menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. Diberi jejari bulatan. So, jejari dia dah bagi 15. Dan sudut dia dah ada 70%. Hitung panjang lengkuk minor. PQ. PQ ni yang ni lah minor. Kalau yang besar ni kita panggil dia major. So, macam mana nak cari lilitan? Guna formula ni. Sudut dah ada. So, 70 per 360 darab 2 darab pi. Pi ni terus gantilah 22 per 7 darab jejari. Berapa jejari? 15. Pelajar just tekan kalkulator saja pelajar dapat jawapan. Okey, kita kira 70 per dengan 360 darab dengan 2 darab dengan pi 22 per 7. Okey, darab dengan 15. So, pelajar akan dapat jawapan dia. So, jawapan dia tak ada dalam bentuk pecahan macam ni. So, tekan ABC je. So, 18.33. So, soalan nombor 8, jawapan dia ialah B lah. Okey, cikgu pergi pada soalan yang ke-9. Soalan yang ke-9 ni kembangkan ni. Negatif 2M darab 3. So, negatif 6M. Okey, negatif 2 darab negatif 4. So, akan dapat positif 8M kuasa 2. Senangnya soalan ni kan. Ni soalan basic ni. Dan soalan yang terakhir sekali. Soalan yang ke-10. Diberi P. Dia dah bagi dah P dia kat sini. Hitung nilai R apabila P. Okey, so dia bagi P itu P sama dengan 4Q tolak 3R tolak 2. Okey, hitung nilai R. Kita nak cari nilai R apabila P 16, Q 2. So, P ni 16 sama dengan 4. Q ni berapa? Q ni 3. Tolak 3R tolak 2. Ni dah jadi algebra pelajar. 4 dan 3, 12. So, 16 sama dengan 12. Tolak 3R tolak 2. Nak senang, negatif 3R bawa pergi sebelah. Senang. Jadikan dia positif. So, 3R. 16 bawa pergi sebelah. So, 12 tolak 2 tolak dengan 16. So, 3R sama dengan 12 tolak 2, 10. 10 tolak dengan 16, so negatif 6. So, R sama dengan negatif 6 bahagi dengan 3. So, akan dapat negatif 2. Soalan nombor 10 ialah B.